10 gram gold bar ni adalah antara gold bar kegemaran saya. Siapa yang dah ada 10 gram gold bar ini bermaksud anda dah ada sekurang-kurangnya simpanan yang bernilai RM5,000. Jika anda menyimpan untuk dana pendidikan anak, 2 keping 10 gram gold bar ini sudah mencukupi untuk permulaan belanja untuk masuk ke universiti. Untuk dapatkan laptop, bayaran yuran asas dan untuk belanja poket sekurang-kurangnya untuk semester pertama. Untuk bakal pesara, 1 keping 10 gram gold bar ini sudah mencukupi untuk perbelanjaan seperti makan, utiliti dan juga perbelanjaan asas yang lain sekurang-kurangnya untuk 1 bulan. 3 cara mudah untuk memiliki 10 gram gold bar ini. Yang pertama, bagi tuan-puan yang memang ada modal sekitar RM5,000 boleh terus beli dan emas akan dihantar secara pos berinsurans ke rumah. Cara yang kedua, boleh lock emas secara easy payment purchase di mana kita bayar selama 10 bulan. Komitmen sebulan sekitar RM500. Lepas habis bayar, emas akan dihantar secara pos berinsurans ke rumah. Dengan modal serendah RM100 sahaja dah boleh mula kumpul aset 10 gram ni, di mana ada kumpul gram emas sikit-sikit. Bila dah terkumpul di dalam akaun emas gap sebanyak 10 gram, boleh keluarkan 1 keping 10 gram gold bar. Untuk melekan simpanan emas untuk masa depan anda, boleh terus refer pin video saya ataupun klik link di profil. Saya doakan tuan-puan konsisten menabung aset emas.